Ada suara tak? Dengar tak suara saya? Ada Okey. Yang mana program pada malam ini akan di-guide oleh kita punya coach kita iaitu Cik Ta yang hari ini dah terbukti menjalankan perniagaan di Supergrade ni secara 100% online dan mempunyai pendapatan yang saya boleh banggakan sebagai seorang suri rumah, okey, yang menjalankan perniagaan hanya menggunakan online dan hari ini terbukti telah membuahkan hasil. Jadi hari ini kita sebetulnya nak minta Cik Ta hari ini untuk mengajar kita. Hari ini kita sangat-sangat bertuah kerana apa? Cik Ta memang mengambil inisiatif sendiri untuk berkongsikan tentang bagaimana beliau boleh berjaya di dalam perniagaan ini. Dia setengah-setengah orang bila dia jarang kadang-kadang ada orang yang dia tak tak cerita tau, tapi hari ni alhamdulillah uh, orang-orang yang pakar di dalam online di Supergrade ni, contohnya macam Cik Ta, Cik Saha, hari ni mereka rela berkongsi ataupun sudi berkongsi apa yang mereka buat kepada semua orang walaupun bukan di kalangan grup mereka. Jadi dia orang ni berkongsi apa yang dia orang buat walaupun bukan grup dia orang. Ini yang cantiknya kita punya perniagaan kita dan cantiknya budaya di Supergrade ni. Tak kisah anda dari kumpulan mana, tetapi asalkan anda duduk di dalam payung Supergrade, kita adalah satu. Alright. Jadi kita tak nak buang masa lagi. Okay, saya terus mempersilakan Cik Ta kita untuk menyampaikan ilmu dari segi perniagaan dengan cara online. Silakan Cik Ta. Okey, terima kasih Tuan Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemam-kemam Waalaikumsalam warahmatullahi sihat. wabarakatuh. Cari-cari cantik. Kita Kalau boleh online. Cik Ta, kita Ah, minta kalau boleh kita nak mereka ada komunikasi dua hala lah. okey, cuy Eh, sebaik-baiknya. santai-santai, Santai-santai. santai-santai. Kita tak nak Dan stres. kita nak bagi tahu juga pada mereka Hmm. bermula pada minggu hadapan, alright, program Master Your Business di atas permintaan ramai, diorang nak buat Master Your Business ni pada hari Ahad malam pukul 9. Hari Ahad malam pukul 9. Betul Cik Ta Betul. Alright, Ah, jadi pada minggu hadapan kita punya Master Your Online Business kita akan start pada malam hari Ahad. Setiap malam hari Ahad pukul 9 malam kita akan buat Master Your Online Business. Alright. Okay, so silakan Cik Ta. okey, hari ni kita nak buat santai-santai, kita nak berkomunikasi dua hala. Kalau kita tak ada komunikasi, bagaimana kita nak faham kan tentang macam mana kita nak belajar page ni. Okey, ada beberapa orang dah belajar, alhamdulillah mereka dah dapat ilmu tu dan mereka dah pandai buat. Sebelum ni mereka kurang pandai. Sebenarnya di dalam majlis ilmu ni kan, kita kena belajar, kita kena peka, fokus dan orang kata tiap-tiap hari kita kena praktis kan. Kita dulu pun orang yang orang yang kurang pandai dalam IT ni. Tapi bila bertanya dengan anak dan kemudian kita ni jenis orang yang suka belajar satu benda. Tak pernah mengalah dalam belajar satu benda tu. Kita belajar gode-gode di Facebook, gode sana, gode sini. Itulah jawapannya apa yang anda lihat sekarang. Okey, kita tak boleh setiap hari kita mindset kita setting, oh aku tak pandai, aku tak pandai. Mindset tu sebenarnya kita kena cakap kurang pandai tu, aku pandai dan lama-lama dia pandai. Okey, hari ni tadi kita nak buat dekat laptop. Tetapi tak tahulah apa masalah kita punya button laptop ni. Kita nak buka Facebook tu melalui dekat apa tu, dekat laptop. Nak masukkan Gmail tu lain tu tak boleh keluar pula. Tak apa. Kita nak cuba guna ya. Boleh masuk tak? Nampak tak? Tak nampak sini. Tak apalah guna slide jugalah. Terpaksa lah guna slide. Kalau tak kita nak belajar pakai direct daripada kita punya Facebook. Pastikan anda kalau sebenarnya untuk masuk kelas ni dia bagusnya anda punya ada dua handphone, sama ada anda guna satu handphone atau dengan anda punya laptop atau komputer. Sebab apa? Satu kita on Zoom, satu lagi kita belajar. Tak dengar suara?
Semua dengar tak suara Cik Ta? Cuba komen yang lain cakap dengar tak suara Cik Ta? Nah, tadi Kak Iti cakap dia Kak Iti tak dengar. Mungkin Afizuddin ada masalah anu tak? Dia punya sound tu. Cuba buat betul-betul. Okey, hari ni kita nak santai-santai, kita tak nak stres-stres, kita belajar semua setiap ilmu ni dengan keadaan kita santai-santai. Seperti yang Tuan Eddie cakap tadi, walaupun kita ni semua adalah lain-lain group, dalam bisnes ni, jangan gunakan kaedah, oh kau lain kau. Kita nak kena ku ilmu. Ilmu yang kita miliki ni bukan hak kita. Ilmu tu pinjaman dari Allah. Jadi kalau kita sharekan ilmu tu, mudah-mudahan menjadi saham kita ke sana esok. Okey, bila anda dah pandai nanti belajar, anda ajar pada orang lain. Ajar pada orang lain. Jadi dia akan berkembang. Dan menjadikan super grade ini berkembang. Okey? Kita nak buka slide sekejap ya, kita. Kalau apa-apa nanti beritahu slide ni. Sebab kita nak tekan je. Yang pertama, kita kena tekan ni. Okey, nampak full tak kita punya slide ni? Bolehlah cakap. Bercakap. Kalau tak bercakap, macam mana kita nak faham kan? Nampak tak slide tu penuh? Nampak. Nampak, Alhamdulillah ada suaranya. Cikta ingat tadi cikta berborak dengan orang bunian. Tak ada suara. Dalam bisnes ni kita kena happy-happy. Okay. Yang pertama, anda dah ada page belum? Kita nak tanya, dah ada page ke belum? Siapa yang dah buat page tu? Cikta ni kalau bahasa orang slang orang putih ni, dia bunyi lain sikit. Tak apalah, asal you all faham tu dah lah. Okey, ini adalah bermula kita di dalam super grade ni. Kita mula-mula sekali kita kena ada Facebook. Kalau kita nak buat page ni kita kena ada Facebook dulu yang pertama. Siapa yang dah ada dia dah buat page dia dekat dia belajar daripada video kita? Komen boleh tak? Atau bercakap. Siapa dah ada buat page Facebook dia? Siapa dah ada? Saya dah ada. Penedi dah ada, Membadan dah ada. Ibu Loni sudah ada. Hafizuddin pun dah ada tu. Oh, Hafizuddin pun dah ada. Madam Liana. Ibu Loni Indonesia punya. Sudah ada, Bu? Nak kena Kak Yati juga dalam bahasa Indon ni. Faham. Okey, kita tengok komen je lah lagi bagusnya Kak. Sebab kadang-kadang orang kita ni tak habis-habis dengan perasaan malu. Dia cerita lagi bisukan mic tadi. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada suara. Rasa apa tu? Cerita dengar. Tak, yang Nizam dengan Afizuddin asyik cakap tak ada suara. Tapi orang lain kata ada suara. Ada suara. Cuba cek anda punya line ke atau problem pada line ke? Okey, yang pertama adalah kita perlu ada Facebook. Tak ada Facebook, buat. Email, masuk nama. Dan seterusnya kan. Okey, buat. Kalau boleh dalam Facebook tu, letak wajah anda. Jangan letak gambar bunga lah, gambar Ultraman lah, gambar itu. Sebab kita ni urusan dengan orang ramai. Kita nak orang percaya produk yang kita jual ni, yang kita share ni, orang akan nampak, oh ini orang dia, kita berurusan. Kebanyakan Facebook yang kita nampak buat program ni, buat bisnes ni, tapi tak letak muka sendiri. Letak gambar produk pun okey. Lagi satu nak keyakinan orang dengan kita, letak muka kita. Jangan letak penuh pun tak apa. Letak je sikit muka. Comel-comel sikit kan. Orang-orang super great ni bila dah sapu SK cream tu, muka dia mesti comel-comel. Handsome. Kan? Okay. Mesti anda semua nampak ceria kan? Cikta ceria kan? Cikta tidur pagi tadi bangun pukul 2.30 pagi. Macam biasalah dia mulai semua sampai ke subuh. Kemudian pagi dah keluar. Tadi ada rakan partner ajak berjumpa dengan seseorang. Alhamdulillah close. Dan kemudian balik pun terus resa-resa ke dapur masak. Sekarang bertetap berenergi. Maka amalkanlah selalu SC9 dan juga
calik-calik es krim. Anda akan sentiasa bertenaga, ceria dan anda buat bisnes pun rasa ceria. Okey? Okey, yang pertama, page kita pertama. Okey. Anda nampak tak yang ada lambang bendera ni? Dia tulis, kalau bahasa orang putih dia panggil apa? Page eh? Kalau bahasa Page. kalau bahasa Melayu kita halaman. Bukan halaman rindu Halaman. Okey. Kita dekat sini, dekat tiga tadi, ni nampak tak yang ke atas sekali sebelah kanan ni, atas sekali. Ni kita ada 3 line, 1, 2, 3 line tu. Tekan kat situ, kita akan nampak page. Okey, ni nampak create. Kita ni seserang cakap, macam dah kira sangat orang putih. Tapi bila dekat Facebook, kalau kita guna dalam bahasa Melayu, kadang-kadang terkial lah. Aku nak buat macam mana? Tapi bila dekat bahasa orang putih, pandai pula kan? Create. Okay. Kita nak create kan Facebook kita ni, page kita tadi. Pergi dekat public page. Jangan pergi personal profile. Memang anda punya Facebook akan innalillah selama-lamanya. Sebab pernah kita tersilap buat, kita pergi buat personal Facebook, personal profile lagi satu. Padahal tadi dah ada personal Facebook. Kita pergi buat lagi satu dekat sini. Tak sampai seminggu. Facebook kita yang bertahun-tahun tu habis burn hilang semua. Nangis rasanya. Sebab dalam tu banyak gambar-gambar semua. Aduh. Okey, kalau anda ada gambar-gambar tu kan, selain anda masuk kat Facebook, pindahkan kat Telegram. Dia takkan hilang gambar tu. Okey, anda pergi dekat public page ni, kemudian anda pergi next. Okey, bila anda dah pergi next, anda nak letak apa? Letaklah super grade Melaka, super grade Gajah, apa ada yang orang senang nak cari kita. Bila orang Super type Grade International Selatan. Super Grade International Selatan, Super Grade International Perak ke mana ke, supaya orang senang. Sebab bila anda guna page ni, ada nama dia, orang akan cari kat Google. Itulah kadang-kadang orang cakap, saya nak cari Super Grade Perak lah. Orang cari Super Grade Perak. Ada keluar. Kita tanya sikit boleh tak? Ya. Yeah. Tadi new profile of page tu kita taruh public page ya? Public page. Kita letak ni, public page. Penangan letak personal profile. Innalillah, Facebook tu. Nasib baik aku tak tekan personal profile tadi. Kita dah kena dah. Kita punya Rosita Abdullah punya Facebook yang dah bertahun-tahun tu. Hilang habis, burn hilang semua. Resap. Tak boleh dikesan. Okay, ingat public page buat Okay. Page name ni juga main peranan sebab orang akan cari dekat Google. Orang kata saya nak super grade Terengganu. Keluar Terengganu. Nanti berapa orang di Terengganu tu ada. Sip lah, rezeki masing-masing kan. Okey. Kita letak super grade Melaka. Sebab kita orang Melaka. Tapi yang ni super grade Melaka ni hanya untuk kita nak buat page hal itu. Sebab kita dah ada page sendiri. Jadi nak contohnya kena buat page baru. Okey. Kita type kat sini. Health and beauty, kesihatan dan kecantikan. Okey, orang akan cari. Okey, ada nampak kecantikan dan kesihatan. You create your page. Tujuan kita nak create page kita untuk apa? Promote produk dan servis. Okey. Sebab kita ni bukan konten-konten. Sebab kita jarang buat konten kan. Health and beauty. Betul. Okey. Selain yang lain tu boleh bercakap. Boleh sambil-sambil, tak nak lah. Kita nak tunjuk gambar. Kita nak ada komunikasi. Apa yang anda kurang faham. Boleh tanya kita. Kalau nak type ke, mari kita tengok komen nanti tak Ada tak komen? Okey. Apa Wak Sani apa yang belum? Wak Sani belum buat lagi Facebook Buat dia baru kita boleh buat page. Okey.
Ini bio ni letaklah. Peluang menjana income, badan sihat, tubuh sihat, poket lebat. Itu dia untuk dalam kita punya bio. Okey. Kemudian website. Oleh memandang kita ni tak ada website lagi, letak website company. Okey. Kemudian email anda, nombor telefon. Phone number ni kena letak +6 kat kita ni Malaysia. Kalau tak letak nanti orang nak WhatsApp kita tak lepas. Okey, alamat kalau bagusnya jangan letak alamat penuh. Alamat rumah kita. Letak je lah kata Pasir Gudang, Johor Bahru. Postcode. Dah, tu je. Sebab untuk langkah keselamatan. Okey, kita buka apa? 24 jam buka. Okey, letaklah 24 jam. Ada orang nak letak pagi sampai malam, ada orang nak 12 jam, terpulang. Okey, tengok cikgu letak sini apa? Kampung Alor Gajah. Memang kampung Den. Tengok email, Rosita Jamika Enterprise, email, nombor handphone. +6 ni perlu. Kalau anda tak letak +6 ni, nanti bila orang nak WhatsApp, dia tak lepas. Okey, dah jadi edit. Apa tu? Edit lah. Letaklah gambar kita pegang produk ke. Kita kenalah jadi model. Tak kisah handsome ke tak handsome ke, lawa ke tak lawa ke, tu belakang kira. Yang pentingnya kita senyum, comel je pegang produk. Comel je orang tengok. Kan? Kalau kita tak pegang, kita nak tak letak muka kita, keyakinan orang nak beli produk, dia kurang sikit, orang takut scammer. Kan banyak kes sekarang berlaku. Okey. Kita letak je muka cikgu walaupun bolehlah comel-comel sikit pun tak apalah letak je kan. Okey, kalau kita tak nak letak kat sini, kita letak gambar produk. Tapi dekat sini orang tekan, dia akan nampak muka kita. Okey. Yang tadi. Dan cikgu cakap macam mana lepas kita buat paste semua, kita dah buat paste semua kan. Kemudian, kita nak invite. Macam mana kita nak invite orang yang daripada kita punya personal Facebook tadi, nak suruh dia like kita punya. Walaupun kita tekan 1000 nombor, 1000, sudah select all. Tak payah dah buat satu. Sampai tengah malam pun tak siap nak 1000 kan. Jadi anda select all sekali, dia automatik dia akan hantar. Terpulanglah orang nak like atau tidak. Ada orang dia like, ada orang dia tak like, terpulang. Okey, kita dah dekat 1000 orang tadi. Dia had 1000 je. Walaupun kita ada 5000 rakan-rakan dekat Facebook. Dia hanya had 1000 sahaja. Okey. Kemudian, kalau kita ada apa tu, kita selalu pergi profile orang, page orang. Kemudian orang tu macam kita ada 300 orang kan. Kita tak semua orang yang akan follow kita. Tak kisahlah, kita suggest hantar je. Yang page-page orang lain akan like kita punya. Ni tengok, ni page-page ni lah akan like kita punya. Okey. Tu dah jadi. Lepas tu, kita perlukan notification untuk profile kita, memang perlu. Sebab apa? Setiap apa yang kita hantar, setiap orang komen, setiap apa benda sekalipun kita akan nampak. Kita akan dapat notification. Ini dah jadi kan? Tengok. Kita letak gambar produk, gambar muka kita. Macam tu. Ni yang dah siap kat belakang dia. Oh, Melaka, nombor telefon. Lepas tu email, lepas tu website Spurgate International. Semua kita letak. Okey, nanti anda kalau nak pergi untuk WhatsApp account tu, kalau anda ada page, satu yang kita minta, tolong buat business WhatsApp. Kalau anda guna WhatsApp biasa, dia tak akan lepas. Jadi kalau anda nak buat urusan page ni, nak link terus ke anda punya WhatsApp, anda kena ada business WhatsApp. Anda tukar daripada business WhatsApp biasa, pergi business WhatsApp. Dia ada satu function button dia, setiap apa butir-butir yang anda punya message lepas, dia akan save, dia tak akan hilang. Anda pergi cari je kat Google. Macam mana cara nak tukar daripada WhatsApp biasa, pergi WhatsApp business, tanpa hilang kita punya profil-profil sebelum tu. WhatsApp lama-lama.
Okey, ni tengok ni. Ini orang nak bunyi kita macam mana? Anda suka orang kontak kita? Call. Kalau kita, saya kurang suka sikit lah kalau orang tu call kan. Kita buat sini. Send WhatsApp message. Orang tu WhatsApp message kita. Ni add WhatsApp button. Okey, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita nak pergi yang ke depan lagi? Cuba komunikasi je. Kau komunikasi dengan kita. Kalau tak komunikasi, kita ibarat macam cikgu mengajar anak murid ke depan, anak murid pun bakal bertanya dengan cikgu kan. Macam mana ni cikgu? Macam mana ni macam ni? Barulah kita ada komunikasi dia. Barulah kita faham. Tak ada siapa nak tanya ke? Semua dah pandai ni. Tak ada suara, belum macam kita baca. Kenapa saya tak dengar suara? Tuan Edi, Afizuddin tu kenapa dia tak dengar suara? Orang lain semua dengar? Saya rasa mungkin Cik Afizuddin boleh keluar dulu, nanti masuk, lepas tu masuk balik. Takut lain dia kot. Sebab kat sini rasanya okey, lain semua maksudnya yang lain dengar. Kalau kata kita punya sistem Zoom yang ada masalah, kalau tak dengar suara, semua orang tak dengar suara. Rasanya mungkin Cik Afizuddin boleh tengok. Tapi dia bukan dengar pun kita cakap Saya WhatsApp, saya mesej dia. Okay, teruskan Cik Ta. Okey, ni yang kita cakap tadi. Connect yang account untuk kita buat WhatsApp business kita tadi. MY Malaysia plus kalau kita kalau kita Malaysia 06. Dia akan kita type nanti dia akan keluar MY Malaysia. Kalau hang letak Filipina dia pergi Filipina nanti. Orang WhatsApp dia Filipina pula. Ni 06 ke 60 plus 6. Plus 6. Tengok Plus 6 plus 6. Plus 60. Plus 6. Lepas tu baru kosong. Lepas tu baru nombor handphone kita. 06 tu kod untuk negeri tu. Negeri. Han jangan pergi letak Malawi. Kan pergi Malawi kan. Malawi tu negara mana? Indonesia Malawi. Bukan Afrika ya? Okey, tengok. MY plus 60, lepas tu nombor handphone kita. Ini yang kita, kemudian kita akan nampak send code. Send code tu akan masuk kat WhatsApp kita. Tapi pastikan itu anda dah tukar pada WhatsApp business. Sebaik-baiknya kalau kita nak buat business ni, tukar WhatsApp biasa pergi WhatsApp business. Kenapa? Bila setiap kali kita hantar ke dekat WhatsApp status, dia automatik dia akan terus hantar ke Facebook kita sebenarnya WhatsApp ni. Lagi satu kemudian pula kita boleh buat katalog. Kalau kita WhatsApp biasa, kita tak boleh buat katalog dekat kita punya WhatsApp. Tapi kalau kita ada WhatsApp business, kita boleh buat katalog kat WhatsApp business tu. Kita boleh share pula iklan dekat WhatsApp business tu. Ada cara dia. Ni Contact Supergrade International. Okey, ni kita punya page sebenar lah. Okey, ada soalan yang kita tengok. Kenapa saya tak dengar suara, tak pakai phone. Tadi saya keluar tapi tak apa, saya dah keluar semula. Tu pakai phone. Lepas tu keluar masuk. Tak apa dah. Nanti dia ada rekod, kita tak boleh risau. Nanti Azuddin boleh belajar lagi. Nampak tak dekat bawah ni? Dekat bawah sebelah kanan ni. Macam mana kita nak buat bulat Kat sebelah kanan ni. Nampak ada tertera WhatsApp. Jadi bila orang klik je, automatik dia akan pergi WhatsApp kita. Okey. Ni semua dah komplit. Dia kalau tu tak ada hijau tu, dia tak komplit. Dia kalau dah komplit semua, dia hijau. Selagi dia tak komplit, nanti dia hantar lagi mesej. Tak komplit, dia hantar lagi mesej. Okey, ini update Create X. Ini kalau kita nak create lah, kita nak buat iklan berbayar Create X lah. Kalau tak ada, tak payah abaikan. Okey, post ni kalau kita tak pandai nak buat sendiri X kita,
Boleh upah orang. Itu kalau rasa nak buat lah. Tak nak buat tak apa. Next je. Itu tak ada masalah. Okey, tengok kalau macam mana kita boleh share sampai 111 share kat sini. Sebenarnya, terus terang kita cakap, kebanyakan prospek-prospek yang kita dapat ni baru-baru ni lagi ramai dah Alhamdulillah. Dan insyaAllah yang akan bakal ada sign up. Kebanyakan adalah daripada kita pergi share. Setiap hari share. Buat je hari-hari. Sebab bisnes kita ni kan semua hujung jari. Kita share je. Macam mana kita buat page yang baru, kita tak ada group lagi. Kita akan tunjuk macam mana kita nak dapat beratus-ratus group. Tengok. Anda contohnya, kita nak Melaka. Kita nak semua Melaka. Jadi kita type iklan Melaka. Jadi dia akan keluar macam ni yang anda nampak ni. Join. Anda tekan je join kat sini. Anda dah copy paste ayat tadi dengan gambar. Anda pergi iklankan. Terus, bila dia join, iklankan. Tapi, tolong kena buat step-step. Buat 2, 3, stop sekejap. Lepas tu, buat lagi dalam 4, 5 lagi, stop sekejap. Jangan terlalu gairah buat. Tekan, join, tekan, join. Kejap lagi hilang anda punya paste tu. Kena ban dengan Facebook. Dia kena step-step, kena relax. Okay, kena satu-satu. Okey, contoh pagi ni dah buat 10 grup. Sekarang ada masa lagi, dalam 2-3 jam lagi buat lagi 10 grup. Anda join. Buat hari-hari, satu hari 5-6 kali join 10. Kalau satu hari anda buat 50 grup. Kalau hari-hari, dalam masa 4 hari anda dah ada 200 grup. Jangan terlalu excited sangat buat laju-laju. Anda punya pace nanti hilang terus tak ada dapat lagi. Okey, tu ya. Tengok. Okey. Tadi anda dah buat, hari-hari anda dah buat, okey, anda dah buat 50 grup. Daripada 50 grup tu, tidak majoriti semua yang lulus kan. Ada grup dia tak lulus. Dia akan tendang anda punya iklan. Ada grup dia lulus. Bila dia lulus, dia akan masuk kat sini, kat grup ni. Tengok dekat bawah bila anda buat share tadi. Siapa tu Okey. Okey, dekat bawah ni, bila anda dah share now tadi, dekat bawah tu share untuk story, untuk WhatsApp, untuk group, pergi Instagram. Dia boleh pergi Instagram. Lepas tu anda buat Instagram. Anda share ke, dia terus pergi link Instagram. Anda share je, terus pergi tekan kat Instagram tu, dia keluar. Okey, yang sini yang kita 1, 2, 3, 4. Pergi dekat grup. Pergi kat grup. Tadi dah join rumah orang sana, rumah orang sini, semua anda dah join. Dia akan keluar macam ni. Tengok. Banyak tak? Komen lah. Cakap banyak. Banyak. Kita cakap kita seorang yang kurang ni. Kau komen sikit. Tengok. Ini hasil. Sehat. Tak apa. Makan SG9 lebih sikit. Baru tadi makan. Ini adalah Dah hasil bila kita rajin join kat mana-mana grup. Tapi kena buat step-step Jangan buat terlalu laju, terlalu gairah. Nak letak sehari ni aku nak masuk 100 grup. Memang hilang terus grup itu semua hilang. Hari ni buat pagi ni 10, tengah hari 10, petang 10, malam 10. Okey, lama-lama kita akan banyak grup tu. Ni yang keluar. Sebab apa? Bila ada grup dah luluskan kita, dia akan duduk dalam satu grup. Macam ni, nampak? Macam ni kan? Okey, dia akan duduk dalam satu grup. Okey, ni kita ada, ini semua grup-grup kita lah ni. Kita beri tekan sana, tekan sini. Ada yang lulus, ada di reject. Nanti di reject, di remove lah. Tertera. Kalau selalunya yang remove kita kat mana tahu? Daripada grup Melaka. Grup Melaka ni tak semua yang anu tau. Dia remove kat iklan kita. Jadi bila dia remove tu maknanya dia tak approve iklan kita. Okey. Ni. Setiap sekali kita nak share 10 terus, kita boleh klik sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kita pergi next. Tapi kalau boleh,
anda catat kat kertas. Okey, tadi saya dah tulis, saya dah buat sampai sini. Next nanti saya kena buat dekat khas penduduk Johor Bahru. Buat satu lagi boleh yang 10. Lepas tu kita ambil yang paling last yang kita hantar tadi. Supaya kita tahu had hari ni kita hantar sampai 50. Dan pagi. Lepas tu tengah hari kan hantar lagi 50. Petang ada masa lepas 2-3 jam hantar lagi 50. Terpulang. Kena jarakkan sejam 2 jam. Jangan terus menjadak 100-200 grup dalam masa dalam 1 jam. Tak boleh. Nanti Facebook akan ingat kita ni scammer. Okey. Ni. Bila anda dah share tadi dekat guru-guru semua, kalau bagusnya letaklah lokasi anda. Kalau kata Melaka lah. Kalau kata dekat Pasir Gudang lah. Jadi orang tahu, oh ni orang Pasir Gudang. Dia tahulah. Okey. Tengok kita selalu tak letak Pasir Gudang. Kita selalu letak Johor Bahru. Kenapa? Kita tengok Johor Bahru 7.3 juta penduduk. Jadi kita ambil yang besar sikit. Okey. Ni kita dah WhatsApp kan. Ini contoh iklan kita. Bila pula orang tadi, kan? Bila orang dah jawab kita punya, hello, can I get more info on this? Bermakna kita tahu ini daripada yang kita hantar kat grup-grup tadi. Ada orang akan hantar, dia masuk pada WhatsApp kita tadi. Lepas tu kita kena setting kita punya WhatsApp tu tadi daripada Facebook, kena link ke WhatsApp kita. Kalau kita tak setting, orang tak boleh nak klik. Ni tengoklah, ini yang dapat tu lah. Okey, yang kita cakap tadi. Bila anda rajin, hari-hari buat, pagi, petang, siang, malam buat benda ni, dia akan pergi dekat, tengok, ni iklan kita pergi kat Google. Jadi orang cari lah kat Google. Orang nampak lah. Bila kita rajin, asyik hantar, iklan kita ni akan pergi ke atas. Ni tengok, berlambak iklan kita. Balik-balik muka kita dengan bos punya, company punya kan. Lepas ni korang pula. Letaklah Supergrade Melaka, Supergrade Perak, Supergrade mana, Selatan ke apa. Lepas ni bila keluar dekat dalam Google, berapa lambat-lambat orang cari. Okey ke okey? Okey. Okey, Alhamdulillah. Yang lain boleh tanya kita? Tak apa, jangan malu. Kalau tak buka video pun tak apa. Kita nak komunikasi. Macam mana rasa? Hari tu yang Zoo datang, Alhamdulillah. Semua dah boleh buat. Zoo, Lina pun semua dah boleh buat. Anda pun boleh buat. Ada juga yang pada online pun dia orang boleh buat. Yang tak boleh buat tak apa. Kita belajar lagi. Anda kena follow rapat-rapat tau. Sebab selepas ni, bila semua dah settle page, semua dah settle apa yang Cik Ta yang dah ajar untuk WhatsApp, business, everything semua. Then untuk next punya kelas kita akan ajar pula macam mana cara nak buat iklan, everything semua. Sebab kita lepas ni kita nak ajar dan praktik. Kita bukan ajar tapi tak ada praktikal. Jadi kita nak anda semua orang mesti dah bermula dah untuk online ni. Ini penting. Sebab kita nanti next time kita akan ajar pula macam mana daripada page tu masing-masing bila dah ada page. Lepas ni bila setiap orang yang masuk kelas ni, bila dia dah belajar dia ada page, tolong hantar kat grup. Kita orang akan like, kita orang akan komen. Jadi lepas ni dekat Google akan keluar iklan masing-masing. Memang orang tengok, apa ni apa tu Supergrade. Orang akan lagi nampak. Sekarang masih kurang lagi. Lepas ni orang akan nampak iklan daripada Google. Orang apa-apa dia akan cari kat situ. Kita tak nampak lagi orang tarik situ Supergrade Perak ke kan. Masih tak ada. Perlis pun tak ada apa lagi lah. Melaka pun tak ada sebenarnya. Itu kita buat hanya untuk ni je. Sebenarnya kita tak gerak Melaka punya page. Siapa orang Melaka? Bagi dia hentam kat Melaka. Lepas tu dia senang kau dapat prospek Melaka kan. Tengok tu. Tu Supergrade HQ punya. Nampak ni kita punya page banyak. Asyik muka Cik Ta je punya profile kan.
Ada kat Google. Lepas ini anda punya semua. InsyaAllah. Sebab lepas ni sebab kata Cik Eddie, kita jadi apa? Cik Eddie, yang apa tu Saudi apa tu? Kita tak boleh kat putih. Apa? Translator? Lagi lepas tu apa nama tu? Alah, Sodia pun bukan Sodia apa tu? Ada tu. Oh, keyboard warrior. Lepas ni semua orang tak export grade je orang nampak semua anda punya iklan. Itu yang best. Sebab apa? Kita tak tahu rezeki kita. Kita buat hari-hari. Hari-hari buka kedai hari-hari. Pagi-pagi selalu kita lepas subuh ke apa. Sampai kita orang, yang zikir adalah lidah lisan kita. Tapi jari kita boleh tarik kat sini kan. Sambil nyambil. Jadi kita buat. Jadi waktu pagi ni, waktu ada sesuai untuk anda blast iklan anda tu. Pagi. Nanti sebab apa kadang-kadang iklan pagi ni, dia akan orang dapat baca tengah hari. Tengah hari orang baca petang baca malam. Gitulah seterusnya. Jadi, kalau ada rezeki, ada kadang-kadang ada orang je like. Lepas tu ada rezeki, ada orang terus komen. Ada rezeki, orang terus PM kita. Free, bukan kena bayar. Tak bayar. Free of charge. Kalau yang berbayar tu lain. Itu next time punya cerita. Sekarang kita nak anda yang ada masa, ambil masa dalam berapa 5-6 minit. Dah. Lepas tu rehat, lepas tu buat kerja lain ambil. Itu yang bestnya. Sebab itu dia panggil bisnes hujung jari. Apa ni kita tengok slide dah habis dah tengok iklan ni. Anda tengok apa. Ni muka cerita. Itu profile cerita. Ni cerita punya. Sebab banyak cerita yang hantar dengan company punya. Lepas ni anda lah yang buat page tu. Buat page tu muka anda. Kan? Okey. Siapa yang dah ada page tu masuk. Lagi satu setiap apa orang contoh dekat page kalau boleh kan pelbagai-bagai kan. Jangan sunyi je. Ada orang dia ada page. Sunyi je. Agak-agak prospek nak baca apa dalam tu. 1, 2. Kalau boleh, apa yang ada kat Telegram tu copy and paste pergi pindah dekat page anda. Buat je hari-hari, buat banyak-banyak kat dalam tu. Nanti bila anda klik je send. Klik je send, semua akan baca. Orang-orang yang dia kawan kita ke bukan kawan kita sebab kita public kan. Dia akan baca. Selain pada group, setiap kali kita share je, dia automatik dia akan keluar pada siapa-siapa sekalipun. Itu yang best. Mei, pula. Apa? Lupa tutup suara pula. Apa tu? Silap lupa tutup. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, tanya. Jangan malu. Dalam bisnes ni kita tak payah malu. Malu sesat jalan. Okey, saya nak tanya, dalam 12 orang ni, tolak saya dengan Cik Ta, okey, ada dalam 10 orang ni, siapa yang dah ada page boleh komen saya tak? Dah ataupun belum? Saya dah ada. Okey, Abang Mamadang ada. Okey, lain. Saya baru siapkan satu tadi untuk orang rumah saya. Okey. Namanya Supergrade International Selatan. Tolong like. Okey, tolong share dekat dalam ni. Abang ambil gambar, abang copy link, abang hantar dekat dalam grup online dan juga grup mana-mana leader ke apa semua supaya abang cakap kat situ, tolong like. Tolong support saya, like page saya. Okey. Okey, macam Kak Fida dah ada belum page? Assalamualaikum. Kak Fida baru join je. Jadi Kak Fida belum ada. Kak Fida memang tak pandai buat pun. Oh, Kak Fida tak ada lagi Belum. Okey. Lepas tu Madam Liana dah ada belum? Wak belum ada page. Okey. Loni Zubir dah. Ibu Loni dah ada page. Regina dah ada page. Hafizuddin dah ada. Yusri. Oh, dah ada. Tengah edit balik. Okey, alright. Abang Yusri ada page tak? Abang Roni dah ada page belum, Abang Ron?
Dia sebenarnya page ni memang bagus. Kita Ya, Ibu Loni. untuk Ha. itu dah ada FB. Hmm. Cuman kan ini kan kalau kita jual secara langsung melalui FB ini, sementara produk ini kan belum dapat izin di Indonesia. Jadi di situ Betul, saya betul, ragu. betul, betul. Nah, di situ saya ragunya kan, karena FB ini kan kalau nanti seandainya jadi apa-apa kan saya nanti yang dipermasalahkan gitu. Hmm. Maka Betul, saya betul. pun cuma Ibu Loni saya tak cuma apa. Okey, mendengar. okey. Faham, faham. Ibu Ah, Loni okey. jadi saya mendengar aja sekarang nih Baik, baik, gitu. baik. Yep, yep. Tuan Edi. Baik, baik, Ibu Loni. Assalamualaikum. Tak, Dadah. tapi kan kalau macam Ibu Loni ni, dia boleh nanti next time kita belajar macam mana nak buat katalog dekat WhatsApp. Daripada WhatsApp tu Ibu Loni akan share ke kawan-kawan. Contohnya hantar satu link, tapi kawan-kawan tu dia boleh tengok semua apa-apa yang kat dalam katalog Ibu Loni hantar. Dia klik Boleh, satu, boleh. Okey. kita next time kita belajar yang tu. Okey. Tapi tak apa cerita. Kita ikut flow Ah, cerita. ah. Ikut flow cerita. Nanti tak nak nanti kan kita jam nanti kita terlepas yang page ni. Kita settlekan the page ni. Ya. Ah. Apa ni kita dengar aja dapat Okey, okey, izin Bu. Baik, Bu. kan. Ya, Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey, so saya punya target, Ah. kita bila dah ada lebih kurang dalam 10 kan, 10 members yang dah ada page, dan yang paling cantiknya dia ada di setiap zon. Utara ada, Pantai Timur ada, selatan ada, tengah ada kan. Jadi kalau kita ada, jadi kita dah boleh start untuk buat kita punya uh, Facebook ads. Kan? Baru kita nampak impact dia tu. Sebab kita buat Facebook X dalam hari ketiga. Alhamdulillah responnya Facebook X tu lah. Tapi itulah, tapi kita kena lagi satu, kita ada satu salah pula. Dalam masa Facebook X kita tengah jalan, kita ada satu sistem yang kita betul so satu team buat, dia havoc-kan kita punya iklan tu. Jadi orang akan nampak iklan tu, wow, havoc kan, dengan Betul, komen betul. dia. Itu pun perlu, tapi bayar dia pun tak mahal je, Tak apa RM10 Cik je. Ta, sebab tu saya cakap saya nak ikut yang macam Cik Ta punya cara tu. Jadi kita settlekan dulu semua orang yang ada dalam ni punya page. Dah ready, baru kita bayar orang tu untuk diorang havoc kan. Sebab apa? Kita nak beli satu pukal tau. Satu pukal Betul, yang harga dia akan jadi murah. Jadi kita kongsi lah berapa orang ni. betul, betul. Jadi tapi yang bila kita beli kan, bila kita beli macam contoh hari tu kita beli RM285. Kita dapat RM3,500 untuk share dan iklan, komen dan sebagainya. Dia bukannya kita habiskan serentak. Tak. Kalau kita kata, okey, Kak Fah hari ni hebohkan 250 page untuk grup je. 250 grup. Dia cakap je 250 grup. Kadang kita tengok sampai dia akan bagi sampai 300-400 grup. Lepas tu dia havoc, dia cakap je komen sampai 20-30 komen. Tapi kadang sampai 100 dia komen. Dia akan komen tu sebenarnya orang akan nampak. Bisa siapa? Kadang-kadang kita ada nampak iklan-iklan yang macam PM berminat apa semua. Sebenarnya kadang-kadang inilah yang kita cuba buat. Faham tak? Kita nak havoc-kan benda tu orang nampak. Jadi bila orang tengok macam kita punya iklan produk ataupun iklan bisnes, tiba-tiba orang ramai, ada 100 orang PM. Jadi orang akan macam, orang luar ni macam tengok, apa benda ni dia orang pun sendiri macam nak tahu PM. Jadi nampak secara tak langsung benda tu membuatkan orang nak tahu. Dia kalau kata kita tak ada cara ni, kalau kita guna cara old school, kita post, dia akan nampak macam kurang sambutan. Bila kita kalau tengok benda yang kurang sambutan, kita pun tak tengok detail pun. Kita pun tak rasa macam berminat kan. Jadi itu biasanya. Dia sebenarnya tak mahal pun. Yang kita dapat untuk ABS yang satu lagi ni pun murah. Orang dia pun memang berpatutan. Dia bagi harga pun murah. Bila digabungkan dengan viral team pula, orang tu dia runkan iklan kita. Lepas tu viral team pula masuk. Heboh-heboh kan. Jadi iklan kita tengah berjalan. Orang kat luar akan nampak. Diorang tahu pasal kita tu viral ke iklan tu untuk mungkin orang luar akan nampak macam prospek, tapi sebenarnya itu adalah tim-tim yang viral kan iklan kita. Sorry, saya tu lagi cerita. Untuk Ibu Loni, Ibu Loni,
okey, kita faham. Memang sebetulnya saya nampak Ibu Loni jangan nampak kepada pasaran Indonesia dulu. Sebab memang betul. Pasaran Indonesia sekarang memang BPOM enggak ada lagi. Kan? Jadi Ya. kita punya apa ni dokumentasi di Indonesia tak ada lagi. Tetapi Ibu Loni boleh buat page ni, okey, promote Ibu Loni punya page di Malaysia. Maksudnya hari ni target Hmm. Oh, sasaran Ibu Loni ni adalah Malaysia. orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. oh boleh ya? Boleh, Boleh sebab kita yang setkan benda tu, Bu. Jadi Ya, ya, secara tak ya, ya. langsung ibu punya bisnes bukan saja tertumpu di Malaysia, malah hari ini ibu punya bisnes sudah berada di Malaysia. Nampak tak? Jadi, ya, 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 paham. Jadi sekarang ibu pun dah boleh sebenarnya start untuk buat. Jadi kalau orang di Indonesia ni, di Malaysia ni, yang orang Indonesia di Indonesia, jadi dia nampak penulisan ibu, dia nampak ini orang Indonesia ni. Jadi dia lain, Bu. Dia Hmm. punya semangat kenegaraan tu dia berbeza. Ya, ya. Jadi kan Kan? gini, jadi kita buat FB page itu, maksudnya tuh kita pakai alamat sana gitu. Ya Ah, lah. iklannya tak ya. Alamat ibu tak apa, enggak ada masalah, tetapi nanti untuk iklan nanti sasarannya bukan di Indonesia, sasarannya di Malaysia. Ibu Betul-betul. set ibu set kan iklan ini yang nampak adalah orang-orang di Malaysia. Malaysia. Di Malaysia. Orang Yes, Malaysia, pokoknya Eh, seluruh Malaysia atau di mana lah gitu ya. betul. Heeh. Jadi secara tak Jadi langsung ibu buat punya Indonesia gitu ya. ya, jadi orang Indonesia di Malaysia, jadi dia lagi mudah, Bu. Dia mau ambil barangnya sudah ada di Malaysia. Ya, dah ada di Malaysia. Heeh. Makanya ah, Ah, itu yang saya maksud. Heeh. ya, Bu. ah. Jadi itu saya perlu belajar dulu lah nih. Boleh. Ibu memang ibu sekarang bukan setakat belajar, ibu mesti kena ada page. Ya, 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 ya. Ambil pasaran Malaysia saja. Enggak Hmm. apa, online enggak ada batas. Ya, ya. Hmm. Okey, terima kasih, Yanti. Okey, ada apa-apa persoalan? Siapa yang dah pergi page kita? Kalau siapa yang dah pergi page kita, ada perasan dekat bawah tu. Ada 500, 600, lepas tu banyak orang view. Tak apa, biar orang view walaupun mereka belum ada klik kat kita. Tak apa, tak kisah. Ibarat kita menebar flyers. Dalam Oh, dalam Facebook ni sebenarnya kita ibarat menebar flyers. Kita menebar online. Jadi kita tebar flyers kat luar. Kadang-kadang kita sebar 1,000 pun tersangkut satu, dua. Kita juga dengan online kat sini. Kita menebar. Lama-lama besok orang akan nampak. Super great, super great, super great, super great. Orang akan nampak. Kalau sebetulnya iklan yang kita buat ni, flyers yang kita buat ni, dia lagi best. Sebab apa? ah, Online punya flyers, dia kadang-kadang ada video. kita boleh video. Kita bagi orang tengok video. Kalau flyers, dia kertas. Kalau kita bagi orang by hand, itu orang nampak kertas. Tapi dari online, orang nampak kita punya iklan, kadang-kadang dia berbentuk video. Lagi menarik benda tu. Mm-mm. Anda kreatif lah buat video sendiri. Kreatif je macam-macam buat sendiri je. Anda Betul pergi. lah. Ah, Betul lah, Cik Tas. Sebab apa tau? Saya ada perasan tau. Cara sebenarnya dari sudut nak kreatif untuk nak ceritakan apa yang anda buat, sebetulnya anda boleh tengok, anda boleh rujuk pada iklan-iklan yang beg kuning yang ada di TikTok. hmm. Kadang-kadang iklan tu dia ceritakan, iklan ni dia nak jual, orang ni nak jual produk, adalah produk, contoh produk kecantikan ke apa kan. Tapi dia akan buatkan satu iklan video dalam masa 1 minit, dia punya cara. Last kali kalau berminat klik beg kuning. Tapi anda boleh tengok contoh macam mana cara iklan yang menarik. Sebab kadang-kadang kita terbeli daripada iklan tu. Contoh macam saya pun dah berapa banyak saya beli TikTok punya barang. Yang terbaru ni saya beli apa tau? Yang tu, yang cecair letak, yang liquid VO2 yang letak dekat dalam mulut. Macam titik kat mulut tu tiba-tiba berangin tu. Ni saya tengah tunggu ni. Sebab apa? Saya terpedaya dengan video yang dia orang buat tu. Hmm. Nampak tak?
sekarang ni apa yang kita nak, anda kena faham. Kita buat online ni, apa yang kita nak adalah orang beli. Jadi macam mana cara kita nak menarik untuk orang beli. Dan iklan ni kadang-kadang dia bukan nak kena tentu iklan ni dalam bentuk formal tau. Dia kadang-kadang iklan ni dia simple, dia kelakar tapi membuatkan orang rasa nak beli. Macam tu. Dia, anda kena faham okey, anda kena faham sale ni, kita buat sale. Okey. Jadi anda kena faham, orang yang buat sale ni untuk nak menarik orang untuk membeli barang kita, kita kena menyentuh emosi orang. Bila emosi orang tu kita dapat sentuh, orang akan rasa takut, orang akan rasa, contoh bila takut dia akan rasa dia nak macam mana cara aku nak mengatasi ketakutan ni. Okay, kalau kita sedih, kita buat iklan yang sedih yang membuatkan orang rasa nak bagi sedekah pada kita, kadang-kadang dengan muzik, dengan video. Anda kena faham, apa yang kita buat untuk tujuan sale, dia mesti kena sentuh emosi. Sentuh hati Emosi. dan perasaan. Betul. Sentuh Anda hati dan kena perasaan sehingga sentuh tertarik emosi orang. Minat dia nak Betul. beli. Bila kita boleh sentuh emosi orang, baru orang akan rasa macam aku Dia kena nak bertindak. beli, Betul. belilah, nak beli cepat gitu. Ya. Macam contoh Ibu Loni ada testimoni ataupun ada video-video yang tentang suami yang tu hari nak hampir kena stroke. Ibu menceritakan. Bukan hampir, memang dia dah stroke. Betul. Ibu menceritakan tentang keadaan tu, masukkan pula dengan muzik yang sedih. Kan? Lepas tu dengan tunjukkan apa yang ibu buat kan. Ibu makan, kadang-kadang tak cerita pun tentang produk SG9 ataupun SG Cream. Kadang-kadang ibu tunjukkan dia tengah makan SG9, ibu tengah sapu SG Cream. Orang akan tengok, apa yang dia sapu, apa yang dia makan. Itu yang benda yang orang akan tertarik. Tahu, faham tak benda ni? Saya faham. Jadi sebetulnya tak apa, nanti kita akan go step by step. Ini dia panggil art of marketing. Jadi nanti kita akan belajar cara macam mana kita nak menarik orang untuk membeli produk kita. Okay. Dan satu lagi Cikta. Saya sementara idea tengah sampai ni. Satu lagi. Okay. Apa sahaja benda yang anda buat untuk tujuan sales ataupun marketing, anda kena ada tahu tentang teknik AIDA. AIDA ni bukan nama orang, bukan Aida, bukan Makcik Aida, bukan Tok Aida, bukan. Dia teknik AIDA. Okay. A tu apa? Attraction. Aida. Cuba anda tengok Tarikkan. Attraction. Apa sahaja yang anda buat mesti kena ada, orang cakap tu, tarikan. Penarik. Tarikkan. Tertarik. Okay, gitu, perhatian. Sorry, perhatian. Okay, dia benda ni, anda kena, first kali, benda tu mesti kena boleh tarik perhatian orang. Kedua, I tu orang apa? penasaran. Interest ni adalah minat. Okay, bagi biasanya minat ni anda kena ceritakan tentang manfaat. Okay, macam mana produk ni boleh bagi manfaat pada anda. Okay, kemudian desire, keinginan. Keinginan ni biasanya kita kena cerita tentang keunikan produk kita, tunjukkan tentang review, testimoni. Okay, kalau ada
clinical study ataupun ada benda-benda yang yang membuatkan keyakinan orang ni bertambah. Alright? Dan A, action, tindakan. Maksudnya tindakan ni apa saja anda buat, last kali apa? Anda kena ada action, call to action. Apa call to action tu apa? Beli sekarang, hubungi saya. PM saya. Ni, benda-benda ni anda kena ada. Ataupun daftar percuma. Okay? Atau apa-apalah benda yang membuatkan orang bertindak. Boleh faham tak? Faham. Ni benda ni, teknik AIDA ni. Anda faham tentang teknik AIDA ni, anda boleh Google. Sebetulnya anda boleh Google teknik AIDA ni, anda faham dan anda apply kepada anda punya perniagaan di Supergrade ni. InsyaAllah, benda ni memang work. Sebab apa? Anda faham tentang manusia punya behavior. Okay. Itu je lah yang saya nak cerita. Dia semangat dia sampai pukul 4 petang ni lain sikit pula dia punya semangat dia. Terlebih siapa ekstrim lah ni. Dia selalu semangat malam ni. Pukul 4 pula datang dia punya semangat. Alhamdulillah dapat ilmu ya Cikgu. Dan sebenarnya siang ni pun ramai yang nak masuk tapi nak malam. Tapi siang ni ramai orang yang kerja. Tak apa, kita ada rekod dan semua. Kita belajar ni, kalau boleh yang mana yang follow kelas hari ni, sebelum minggu depan semua dah ada page. Sebab apa? Ya, betul. Sebab kita nak masuk kolom yang kedua pula. Kita tak nak setiap minggu benda yang sama belajar kan. Minggu depan benda lain. Seperti yang Cik Edi cakap tadi, macam mana. Tapi minggu depan kita buat hari Ahad malam Ahad malam. Jadi mana yang untuk belajar kelas ni kita akan share hanya kat dalam grup online sahaja. Betul. Sebab kita nak dihargai semualah. Kadang-kadang dia orang nak tapi tak masuk kelas. Kurang-kurang sekali masuk kelas tu penting. Bukan tak ada masuk langsung. Tapi kalau mana yang bekerja, nanti kita bukan buat Ahad depan, malam lah senang. Jadi kita straight. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Bawa tugas anda bawa orang masuk dalam Zoom. Dia senang apa? Sebab bisnes hujung jari semua. Hari Ahad ada yang cerita, Isnin dah ada cerita, Selasa, Rabu, Khamis. Tak ada masalah. Tentang copywriting, semua dah disediakan. Video dah sediakan. Poster sedia. Cuba anda pergi dekat Supergrade punya official dekat Facebook tu. Company semua dah sediakan copywriting. Adakah anda masih belajar kita kata tak boleh, susah? Buang perkataan susah, buang kata tak boleh. Ambil ayat-ayat tu copy, hantar ke orang. Tapi mudah je semua ujung jari sekarang. Okey dah cukup setakat ni. Okey. Terbaik cerita. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Saya menghargai anda punya komitmen, anda punya effort untuk nak belajar tentang online ni. InsyaAllah tuan-tuan puan, jangan rasa kita tak tahu sebab kita ni dah berumur tak. Ini bukan masalah sebenarnya. Percaya saya cakap, jika anda ada keinginan untuk anda nak buat online ni, dia mesti jadi. Yang paling penting, dia kena datang dengan keinginan. Dia tak boleh datang dengan rasa keterpaksaan. Dia tak boleh. Dia mesti kena datang dengan keinginan. Sebab daripada keinginan itulah yang membuatkan kita datang untuk program-program ilmu. Dan daripada kita belajar daripada ilmu-ilmu ni, inilah juga yang kita akan praktikkan dan seterusnya kita akan bertindak. Bertindak ni maksudnya apa? Kita praktik lah. Kita start lah buat bisnes kita dengan cara online dengan apa ilmu yang kita dah belajar. InsyaAllah. Belajar dan terus buat. Jangan belajar tapi tak buat sampai bila-bila pun kita akan jadi kurang pandai. Okey, dah cukup setakat hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan kita, bagi kita mindset yang orang kata positif-positif. Aku boleh buat. Lepas memang ni boleh lah. Saya percaya saya cakap. Memang boleh. Saya percaya. Yang ada dalam ni memang boleh buat. Saya cakap. Jadi minggu depan semua kita ada ilmu yang baru pula kita akan buat. Lepas tu, lepas ni semua banyak page Supergrade. InsyaAllah nanti. Okay, InsyaAllah. Okay. Terima kasih Cik Ta atas perkongsian Cik Ta, ilmu Cik Ta, minta Cik Ta
halalkan ilmu yang Cik Ta sampaikan pada kita pada petang ni. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih Cik Ta. Dan jangan Terima kasih lupa, Tuhan dan Tuan Haji. lagi satu, jangan lupa promosi daripada syarikat. Oh, Premier gila. dapat 2 Betul. master dapat 2 basic. Top sponsor ada hadiah RM1,000. Apa Yati mana 250? tak ada suara? Ada 3 untuk 3,000 PP ke atas company dah bagi. Apa? Sedap tu. Buat je terus dan buat. Njut. Ini bulan kasih Njut. Ini bulan kasih Njut. Okey. InsyaAllah. Okey. Okey, Assalamualaikum terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.